So demi korang aku terus buka motor ni untuk korang. Kita void kau warranty terus. So aku nak cerita korang, biasanya kalau motor ADV 160 ni apa masalah dia? Sejujurnya aku cakap dia agak manja compare dengan ADV 150. Benda yang sama orang kedai tu bila pomen kedai yang aku ambil tadi tu bahagian service center dia pun cik pomen pun kata benda yang sama bila borak dengan aku dah kenal pomen-pomen kan. Apa pun kata benda yang sama. Tak je, jom kita buka, kita void kau warranty bahagian CVT dia ni. Ayo. Malas nak buka dah. Mana yang tanya kan, macam mana kalau cara nak buka dia kan? Sejujurnya ini first time aku buka ADV 160. Sebelum-sebelum ni motor skuter lain. Tip dia simple lah. Kau nampak skru kau buka. Yang penting kau buka 10, pasang 10. Jangan buka 10 tiba-tiba nak pasang ada lebih satu, tiba jadi 11 pula. Itu bahaya lah. Tak ada bahaya pun. Nampak pandai korang atau kerja lagi nak mencari mana yang tak pasang kan. Nampak skru kau buka ke? Okey, dah buka. Uish. Ini betul dara lagi. Cala pun tak ada kan. Sayang dah letak lantai. Tak kain. Okey. Sampai. Ini kabel ni kau jaga Jangan sampai terkepit bila kita pasang ni. Kau tidak satu hal lagi masalah lain. Right. Ini bahagian. Panas kan. Baru running kan. Ini bahagian puli depan. Puli depan. Ini bahagian puli clutch belakang. Aku tak tahu apa nama sebenar kan. Belting apa semula. So kat sini aku nak buka. Biasanya kalau Vario apa masalah dia kan. Sini aku tunjuk kau detail satu persatu. Bahagian motor Vario pula. ADV 160. Part-part yang biasa problem. Sekejap aku buka sekejap. Kalau motor ADV aku tak risau sangat sebab trip dia tebal. ADV Honda apa semua kan. Tapi siapa yang pakai motor NVX, kau paling kena berjaga trip yang bahagian trip gearbox, sub gearbox kau ni. Sebab apa? Dia jenis trip yang halus. So bila kau terlebih ikat ketat, loose, kau kena tukar lah. Satu lagi masalah dia pula. So untuk korang, depan ni kita akan pakai box 22. Belakang ni kita pakai box 19. Kalau untuk skru 2 tu semua pakai box 8. Sebab dia skru 8. Dengan ada satu linki lah untuk nak buka kau punya cover yang mula-mula aku buka tu kan. So washer ingat setiap kali kau buka ni ada washer dia masing-masing. Washer tu penting untuk nak bagi kau punya tu kurangkan vibrate so tak terbuka bila benda tu berjalan. So kita buka dulu lah. Woi panas oi. Buka cabut je lah. Okay, ini bahagian puli depan. Jadi kita buka je seketul. Sini aku tunjuk kau satu benda. Okay. Walaupun motor ni mileage baru berapa belas, baru tak sampai 20 lah senang cerita lah sebab kita pergi ambil kan. Kau tengok keadaan dalam dia macam mana? Ni. Dalam dia macam mana? Penuh dengan habuk. Ni. Kau boleh zoom nanti, kau tengok nanti. Penuh dengan habuk. Zoom sikit. Awal tengok. So memang ni, pada mileage tak sampai 20. Mileage memang tak sampai 20 sebab kita baru ambil. Tapi memang habuk dia memang banyak. Sebab tu kalau motor ADV 160, motor ADV lah senang cerita kan. Kalau motor NVX Yamaha, biasanya orang servis CVT apa semua mileage 10k, 15k okey tak ada masalah. Tapi kalau mileage ADV 160, dia korang manja sikit enjin dia. Dia punya bahagian CVT manja sikit. Kalau boleh mileage 5000 dah boleh servis CVT sebenarnya. 5,000 tu dah lagi banyak habuk. Kau imagine baru 20 pun dah banyak habuk macam ni. Imagine 5,000. Okay, ini bahagian puli depan. Make sure tak ada washer Tak ada washer tertinggal Pada tak ada washer macam Vario ada washer. Okay. Ini puli depan. Puli depan kau kena berjaga first. Yang banyak kena motor ADV 160, bush depan kau ni, yang ni
berkarat. Dia berkarat. Grease dia mungkin tak cukup banyak kot. Memang tak boleh banyak grease kan. Dia kena cukup-cukup kan. Ni berkarat. So buat motor korang bunyi. Ni first satu. Walaupun mileage baru 5,000 mileage, dah ada kena case, bush tengah kau ni berkarat. Itu satu. Yang kedua, ni lah. Korang punya U-clip lah. Kita panggil ni U-clip. U-clip korang ni. Okay. Sepatutnya dia akan fit macam ni. Ini sebenarnya. Fit. Tapi untuk motor ADV 610 banyak masalah U-clip ni cepat makan. Mungkin sebabkan kau punya torque pickup agak tinggi kot. So untuk orang yang kaki main pickup tu akan buat kau punya U-clip korang ni cepat makan longgar. So ending apa jadi, kalau terlampau longgar nanti dia akan bunyi ketak bila bawa nanti. And then yang paling part yang biasa makan juga macam biasalah, macam skuter lain, dia punya roller lah. Alamak, jatuh pula. Roller tak sakit ADV 610 18 ke 19 gram. Aku lupa dah kan. 19 gram. Dah tulis lah brand Bando ni. Ni origi. Roller pun biasanya akan makan lah. Tapi roller ni agak susah sikit compare dengan U-clip. Biasanya U-clip yang akan makan dulu. Macam ni cantik gini roller. Baru tak sampai 20 km. Memanglah cantik kan. Okay, ini untuk bahagian CVT. Untuk bush hati-hati juga Dia ada bahagian depan, bahagian belakang semuanya. Tapi sebenarnya lebih kurang sama je. Alright. Bahagian puli belakang kita cabut. Okay. Bahagian puli belakang ni aku malas nak buka. Ini dia punya mangkuk. Biasa kau tengok yang video-video daripada Endon yang CVT korang pecah apa semua tu kan. Biasanya buat orang tukar yang mangkuk belakang ni, aku lupa nama dia. Ini racing. Kau racing punya nipis. So ringan. So motor kau top pickup memang kuat. Tapi ending bila kau buat laju, benda ni mengembang, ini menahan. So ini pressure, panas lagi. Itu yang pom pecah, dia tembak bahagian CVT korang mangkuk tu pecah tu. Itu banyak yang orang geng-geng modified CVT kena, motor skuter kena. Kalau ori dia tebal. Kalau racing punya dia akan nipis je, betul-betul nipis, memang betul-betul ringan punya. Ini ketuk pun tak dengar bunyi. Kalau racing punya ketuk ni ting sebab nipis. Ini tak ada masalah, ini jarang rosak. Alright, yang selalu CVT yang Verto Vario kena, ni, aku malah buka semuanya. Re-grease dalam ni. Dalam ni ada satu biji tu. Okey, kena grease. Ada case kadang-kadang datang motor mileage baru 4,000, 6,000, tapi bila bawa bunyi dia vibrate, bunyi gerak-gerak. Simptom dia antara dia, bila kau starting awal tu kau pulas, bergegar, lepas tu baru elok. Itu antara dia punya kau kena re-grease balik lah. Dia punya grease dah start habis. So nak kena buka balik, buat re-grease balik apa semua. So macam biasa, and then pasang balik, service balik. Lepas tu mileage 5,000 pun banyak dah kena semuanya. 5,000, 6,000 orang dah kena. Tengok luck lah. Ada yang pakai 3 dah sampai 20,000 tak pernah buat pun. Tak ada masalah pun semuanya. Tengok luck. Lagi satu ni lah. Tapi ni jarang kena. Needle bearing korang. Kau punya bearing. Tapi ni jarang kena. Ni sangat-sangat jarang kena. Aku tak pernah dapat case lagi. Tapi kalau untuk Vario 150, aku banyak dapat lah. Needle bearing korang ni, kalau pecah, kau pusing tayar belakang, dah akan bunyi kak itu. Dah akan bunyi macam tu. Tapi untuk ADV, mungkin sebab motor baru, so aku jarang dapat lagi. Untuk ADV 150, aku dah banyak dapat. ADV 160, aku tak pernah dapat lagi lah. Motor baru kot. Ini pun kalau kau biar makan, lama-lama walaupun dah bunyi dah bising, boleh makan dan kau nyesap gearbox. Tu kena jaga lah sebenarnya. Itu antara part yang kau kena jagalah. Untuk biasanya masalah CVT dekat motor ADV 160. Aku malas buka sebenarnya bahagian ni. So aku malas nak ni lah kan. So terpasang balik lah. Tak ada benda kan. Aku ingat nanti aku dapat set holder custom racing, nanti aku buka akan tukar. Ini sebab nak tunjuk kat korang, itu yang aku buka untuk korang ni. Tervoid kat warranty terus. Okay. Aku nak pasang senang je. Kalau style aku ada banyak cara. Kalau style aku akan masukkan belakang dulu. Masukkan belakang, kemudian kepit. Lepas tu baru senang masuk bahagian depan ni. Itu baru senang. Itu dah masuk, baru masuk bahagian puli, bahagian ke depan ni semua terus. Dan then baru masuk bahagian kau punya bangkok kelas korang ni apa semua, semuanya lah. Lepas tu ikat. Tu cara dia. Ada orang masuk depan dulu baru masuk belakang. Aku masuk belakang dulu, dah slip baru masuk depan. Ikut cara orang lah, tapi yang ni bergaduh sikit lah. Tu tak bisa buat, tapi senang je sebenarnya. Tapi kalau untuk motor Vario 150 160, 150 atau 6 aku lupa lah. Untuk motor Vario dia ada satu washer tau dekat dalam ni. Kalau kau buang washer tu, dah akan motor kau akan jadi pickup ke atau untuk long. Aku tak ingat dah, dah jadi ringan. Pickup ke atau long, dan satu washer tu. Dia boleh pakai boleh, tak pakai boleh. Tapi biasanya orang pakai je lah. Right. Kita pasang. Kita tembak gun lah. Yang part gun ni, ini aku susah nak ajar. Kau tembak je, tapi jangan terlampau over tembak. Itu je sebenarnya. Tapi kalau untuk bengkel, aku akan sedang pakai top range. Sebab apa? Ada case kalau macam bengkel ni kadang Arashi dia nak buat kerja cepat tau. Kadang-kadang dia rasa dah ketat depan.
rupanya dia bertindih dengan belting belakang, orang tak perasan, kadang-kadang leka, cuai. Lepas tu bila bawa boleh risiko tercabut depan. So untuk pak bengkel diorang wajib pakai top wrench. Top wrench dalam 45-50 untuk ikat depan dengan belakang. So ada alat top wrench lah. Tapi kalau korang buat kat rumah, korang macam biasa, agak yakin, tengok dah ketat apa semua, dah macam dah biasa buat, tak ada masalah lah. Tembak je macam biasa. Right. Betul. Kau macam aku, style aku jenis, aku suka double check kerja. So alang-alang aku ada top wrench, aku kanyalah, apa masalah. Alamak, aku tak bawa penyambung dia. Oh ni ada. Untuk kat rumah tak perlu pun tak apa ni. Tak ada masalah. Ini lebih aku kepada double check je semuanya. Apalagi macam biasa, kita start lah. Dia memang akan longgar sikit tu normal. Bila kau start nanti dia akan terus mengembang nanti balik. Okay dah, settle. So, pasang macam biasa. Dia dah tegang balik dah macam biasa. So, masuk tengah. So, macam biasa lah. Bagi tegang ikat tengah sikit dulu. Dia kalau pakai top wrench ni, top wrench lah, pakai cordless ni, yang alat ni, jangan percaya 100%. Ending dia memang double check pakai tangan juga. Itu juga. Sebab kadang-kadang alat top wrench kau tak cordless kau ni, nampak macam kuat tapi bateri lemah. Kau ingat kuat padahal dia longgar. Aku lagi takut ketat tangan compare dengan ketat gun. Itu sebab apa? Ketat tangan ni lagi ketat pada gun sebenarnya. So lagi bahaya sebenarnya. Macam ni kita dah ikat semua kan. Aku akan double check pakai tangan juga. Kat ni, ni tak cukup ketat ni. Apa-apa semua akan double check dengan tangan juga. Ending. Apa-apa kerja memang sama je. Engine ke apa ke semua sama je cara dia. Alright, dah settle. Dah yakin baru kita pasang. Bahagian mangkuk je. Ni bagian klip, masuk klip tu. Masuk dalam bahagian laluan dia pun semua dulu. Ini yang menyusahkan sikit. Okay. Masuk je. Terus dah ikat je dulu. And then baru kita ikat ketat. Apa-apa korang pasang skru ke, terutama bahagian plug kan. Apa-apa pun masuk pakai tangan dulu. Masuk sikit, lepas tu baru pakai alat spanner ke apa semua kan. Yang banyak kena kadang-kadang orang ikat pakai plug, ikat plug. Dia terus pakai pembuka plug terus masuk terus ikat ketat. Ending trip sengit pun orang tak tahu. Lepas tu yang jadi jahanam tu untuk orang. Bila masuk trip sengit, habis. Plug jadi sengit, so api pun motor langsung tak boleh hidup, tak nak, kalau teruk sangat. Memang kena buka head, tak pasal-pasal, lepas tu buat balik trip baru. So memang apa-apa ikat tangan sikit, dah masuk trip, baru pakai alat. So memang basic dia lah untuk siapa yang suka R&D DIY motor kat rumah tu kan. Ini tak ada, ini tak. Banyak kes aku jumpa, tukar plug je pun kat rumah. Datang bengkel kata motor tak hidup, rupa-rupanya baru nak mengaku. Dia tukar plug, masuk trip sengit. Banyak dah kes aku dapat macam tu. So, dah settle, kejap kita racap, masukkan laluan wire yang sempit area sini. Okay, settle. So, trykan hidup sekali. Dah, settle. So, clear Itu antara masalah-masalah motor ADV. Cara buka pun senang je, korang boleh buka sendiri, aku pun dah tunjuk. So, tip dia nampak skru buka, itu je. Tapi part-part sensitif yang aku ingatkan korang, itu berjaga So, part-part tu korang kena berjaga. Dah, sekarang ni siapa nak tolong aku buat turun motor ni? Panas ni dalam ni.